Ini E. Ini B. Kejap. Something is not right. Ni PC patutlah saya tak baca. Okay, which is sekejap ni D1, dia nak 20 dengan ni. Okay, kita buka dulu. Sekarang jawablah apa saya tengah pasang ni. Okay, hari ni bukan Q&A guys. D1 22. D1 22. Kan nak cuba menenangkan diri. D1 22. Ni 23. Where's 22 bro? Where's 22? Oh ya, ni dia. Okay, kejap. So kita kena cari PC pula. PC. Ni kod dia apa? Kod dia ni 1. So PC ni nombor berapa? Dia cantik guys sebab dia warna kelabu guys. Yes, ni Gundam. Dia warna kelabu, tu yang best tu. Ni D. Ni dia apa? D2. 4C 4C. Ni B1. Oh my god. What the heck is PC? Simpan grafitnya tu. Where is PC guys? Awal step dia dah hilang lah. Oh, saya jumpa. Ni apa? Bagi saya buka dulu. Buka satu-satu dulu. Ready mana-mana? Kenapa? Ready ada ke dalam ni? Let me talk to you. Kuat ni. Yes, PC. Finally we found PC guys. So this is PC. Macam buat ASMR. PC nombor 2. Okay, faham. 1, 2. Ada 2 pieces. Thank you. Honey Race. Oh, thank you Honey Race. Saya dapat 2 Gundam. So hari ni saya rasa ialah hari yang sesuai untuk saya pasang, untuk melarikan diri dari kemas rumah. Okay, jom kita pasang. So barang kat sini yang first step kita dah lengkap. So basically this is D1. Okay, D1 dia macam ni. Okay. Oh, good boy. Oh, good boy. Pakai. Oh, good boy. Susah ni pasang dia. Barang dia terlalu kecil. Okay. Jangan pakai cermin kantar. Ya, yang pakai macam. Hai. Lego ke? Tak, bukan Lego. Ini bukan Lego. Ini aku bukan ready. Sekejap, ni adalah Gundam. Yes, Gundam. Sekejap. Oh, sorry, nasib baik saya tak salah masuk. Okay, kena perhatikan betul-betul. Okay, so ni adalah first dia. Yeay, first dia. Wah! Dekat rumah, ya betul. Dekat rumah saya. Kejap. Okay, sekarang ni saya dah boleh pasang. Jom kita pasang badan dia. Saya rasa ni badan dia. Pam. First one.
We got a vision, boys. We got a vision already. Sekarang topi mana? Mana topi? Saya tak nampak lah topi. Mana topi? Saya tu nampak Sky dekat tangga. Tangga apa? Tangga rumah saya ke? Hai. Okay. Okay, kenapa dia senang tercabut? Ini sangat tidak menyenangkan hati saya. Ibu abang Sky tak nak minum. Ha? Oh, okay, baru dapat. Yes, baru dapat. Sekarang dah lunch dah. Apa ni kat belakang tu? Itu mak saya punya patung. Patung apa tu? Seseram je tapi tak apa. Mati. Sebaik saya ni bukan penakut. B4 ni B4. B4 ni simpan dulu. Okay, sekejap. Oh, ada stiker juga guys. Best lah dapat ni. Gundam ni. Tapi dia kena bersabar jugalah. Itu bagi dia. Ha? Ada 2 orang lagi. Tak apa kot nanti. satu. Sekejap nak cari C3 bro. Where's C3 guys? Ni apa kod dia? Why so complicated? Ni tak ada kod pula. Tak apa. Kalau tak ada kod ni, kita mengandalkan isi hati kita. C4. Kita jumpa C4. Adakah C4 dekat dengan C3? Hai. Korang semua berapa tahun yang tengok live saya ni? Umur korang berapa? Korang semua umur berapa ni? 12, 11, 15. Oh my god, adik-adik. C3, C4. Wow. Ada yang sebaik saya juga. Good. Okay, dah jumpa C3. Mencari C3 bukan mudah. Okay, so ni dia. Next step dia C3 ni. C3. So C3 nombor 5. Jom kita tengok C3 nombor 5. 1, 2, 5. Ni 5. Okay. Hai. Sebelum korang semua dah makan ke? Sekarang 20. Tak, saya 19. Okay. So kita pasang dekat belakang badan dia. Ni ada lubang dia. Betul lah. Okay, kejap. Mak je dah bagi. Puasa. Korang puasa dahsyatnya. Tengah training ke apa? Kuih mak je dah bagi. Dia ni. Mana air? Boleh tolong ambilkan? Sejuk. Oh, tak apa. Thank you. Bismillah. Kuih ni pintar ni. Sekarang dapat SPM dulu berapa A. Kalau nak masuk RFE, dia punya syarat dia kena 6A at least. So waktu sekarang masuk RFE, Sky waktu masuk Alpha, Sky dapat 1A. Sky ada pengecualian. Okay, sekarang C3 pula, nombor 4. C3 nombor 4. Nah, ni nombor 4. Guys, lawa guys. Korang berapa A? Awak 8 tahun? Ya betul, kecilnya korang. Afiq kan? Kejap Oh, E1 pula. Kau ni sekejap. Ni apa? Siri, apa nombor siri dia? Ni I1. Ni H. Oh my god. B3.
F2. Oh. Boom, 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 boom. Sekejap. So basically E E, jom kita cari E. E, where are you E? E5. Where's E1? Kenapa ada foto? Kenapa ada muka saya tiba kat sini? Sekejap Kecilnya korang ni. E1 jumpa. We found it boys. E1. So nombor 17. E1 nombor 17. Ni nombor 11. Ni 16. Boleh terbalik. Lepas tu saya tengok terbalik. Kejap. Tak lengkap ni. Maksimum ni sampai 16 je kat sini. Saya ada lagi. Oh my god. Ni saya kumpulkan mana E. Where is E? Okay, ni E1. First time tengok live saya. For real lah. Welcome. Okay. Sekarang ni saya pinch. Kenapa E1 saya tak ada yang barang dia? Atau maybe ada yang tak buka lagi. Kita buka lagi. For real lah. First step sekarang dah susah dah. What the hell ni? Ke saya salah tengok. E1 kan? Betul lah E1. Okay, sekarang kira saya dah buka semua. So kalau tak ada adalah satu kesalahan. Nak notice hi. Tak penat ke? Sekali kan kecil, kami pun kecil. Macam tu kejap. Kejap saya tengok nombor 1 mana. Nombor 1 pun tak ada kat sini. Nombor 11 ada. 11, 12, 13, 15, 16, 17 tak ada. Saya rasa ni. Ni E2. Ke ada yang tak lengkap ni? Ada yang tak buka ke? Apa awal dah susah ni? Oh my god. Kejap. Kita kena tengok slow ni. D2, B4. Literally E1 guys. Okay, wait. Wait a minute. Saya kena tengok betul ni. Okay. Saya kena susun E1. Okay, kejap. Jom kita buat susun balik. Let's start from the top. So basically dia ada simbol tau kita kena ikut. So ada simbol yang kita kena ikut. So kita start dari contohnya ni adalah
Kenapa dia suka tutup kamera? Sekejap. Oh my god. Oh my god, what's this? It's so meningking. There's no E17. Jom kita cari kat YouTube ada tak? Kat mana part E17 ni? Don't look what? Don't look at my face. MHF 01 Load S3 E1 17. Kita perlu masa yang sangat relax. Kata-kata semangat. Jangan mengalah. Apa? Apa? Oh, biar je lah. Wow. Unbox dah cepat. Why is it taking so long to unbox? Atau sebenarnya ada kat sini tapi saya tak pasal. Ni satu-satu. Satu-satu. E1. Yang ni nombor 1 pun tak ada. So kena cari satu yang ni tapi nombor 1. Ni E2. Ni E2. Maksudnya ada. Kalau E1 tak ada nombor 1, dia start dari nombor 6. Ush. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 9. So bila 6 ada kat sini, kita kena cari yang tak ada nombor 6. Ni puzzle ke pasang mainan ni guys? Okay, so kita cari yang 1 sampai 6 je. 1 sampai 6. Tak boleh ni si 3. Atau saya cari yang nombor 17 macam tu. 17 ni lain. Ni start dari 18. This is E1, E2, which means nothing. There's nothing. I don't know. I don't know anymore. I don't know anymore. Oh, guys. Oh, cincai oh. Itu ke rupanya. This whole time yang saya ingatkan apa?
Apa? Nampak baju TikTok. Ya ke? Tak adalah, okey je. Mana panas. Dah tak tahan. Sebenarnya ini adalah stiker, guys. Okey. Faham. Punyalah kita cari. Sebenarnya ni adalah stiker. Yang kita cari sebenarnya tadi bukan dia punya parts, tapi dia punya stiker. Itu rupanya. Okey, tak apa, stiker nanti lah. Biarlah dulu. Okey. So kita pakai yang dulu dia badan ni. Itu je. Saya tak faham tadi apa benda tadi nak. Okey, sekejap kita pasangkan dulu. Sekejap. Okey. Okey, ni belakang dia, Okey, ni depan dia. Pasang. Oh, sebenarnya salah juga. Dia bukan stiker juga, tapi saya tak jumpa dan saya malas untuk cari. So, kita teruskan je tanpa melengahkan masa kita. Sebab saya tak jumpa part tu. Dia bukan stiker pun. Kalau kita jumpa nanti, kita tengok lah. Pandai-pandai kita lah nak buka macam mana kan. Okay? Banyak. Tu Lego. Biarlah. Nanti dulu. Okay, sekarang ni kita fokuskan untuk ni. And then, next. Kalau tak benda tu saya rasa warna hitam. Dia warna hitam lah kot. Tapi saya tak jumpa dia punya depan. Sebab dia just macam kecil sikit je. Macam kecil sikit je. Dia panjang. Maksudnya tak ada kat sini pun. Tak ada kat sini. Kalau betul dia warna hitam. Tak, hitam pun kelabu. Tapi kelabu pun tak ada. Kelabu hitam dia dah besar-besar. Tapi dia warna. Itu daddy-nya. Sekejap. Bukan juga. Sebab saya tahu bentuk dia macam mana. So bila saya tak nampak bentuk tu macam ada kata cicir, kita tak tahu lah. Boleh jadi tercicir lah sebab tak ada kat sini. Sangat-sangat tak ada kat sini. Okay, tak apa. Kita teruskan. B3. Let's cari B3 pula. Korang boleh repost live Buat apa ni? Pasang Gundam. So kita cari B3 pula, guys. Mana pula B3 ni? B, C, F. Tak ada nombor. Oh my god. B3 finally. B3 nombor 4. B3 4. Okey, B3 4. Oh, ini kena cabut dulu. Okey, cabut dulu. Okey, cabut. And then B3 4 ni kecil ni. Sekarang mana mata. Kecil ni kena letak dekat. Sekejap. Okey ni. Okey. Saya rasa dekat sini. Okey. Kejap. Oh ni, sorry, patutlah. Oh ini dia. Ini dia. Oh ini dia, betul. Oh ini dia. Okay, first time. Bukanlah second time.
Ni second time, tapi yang first tu yang sangat-sangat senang punya. So ni kira kita masuk level lain lah. Okay, dah masuk ni. Dan kita baru masuk dekat badan dia. Wow, macam muka itik. Okay. Kenapa? Korang ni apa? Relax apa ni? Saya tak tahu. Saya just nak relax hari ni. Santai. Hari ni kan cuti. So PC 4. So saya dah hafal PC yang masa tu. PC adalah yang ni. Oh, yang kecil. PC 4 ada 2 piece. Okay. Lepas tu kena cari B3 lagi. Keluarkan PC 4. PC ni saya rasa untuk yang connect dia dengan kaki dia and badan dia semua kot. Sebab dia bulat-bulat ni, yang boleh gerakkan. Oh, okay. Sekarang cakap meow untuk gift. Meow. Hey, thank you Honey Race. Okay. Sekarang ni B3 pula. B3 balik. So this is B3. Okay, saya dah hafal. B3 nombor 1. B3 nombor 1. Wow, okay. Nak jalan-jalan? Okay, bye. Take care. Have fun. Biasa jalan-jalan. Kita mampu duduk rumah je. Okay. Oh, masa depan, masa belakang dia ni. Okay, saya ni. Let me talk to you. Let me talk to you. Okay. Okay, dah masuk. And then B3 2 pula. B3 2 lagi sekali. B3 lagi. Kan elok dia minta satu part. Kan minta satu. Dah makan belum? Dah. Korang dah makan? Oh, ni 2. Sama ke atas bawah dia ni? Sama je atas bawah dia. Saya pakai firasat je. Okay, kita just agak-agak lah. Salah ke tak ke, entahlah. Okay, jom. Sekarang ni kita boleh pasang dengan betul. Kebetulan betul. Mantap. Kita pasang dengan badan dia. Kita boleh pasang dengan badan dia, guys. Okay. Turn the parts. What do you mean? You can turn the parts? I don't know what you mean. Oh, jadi macam perut, guys. Kiri kanan. Wow. We make a good progress here. Sekarang topi mana? Saya tak nampak. Sorry. Thank you, Fat. I don't know. Fat? I don't know about that. We're not fat. Okay, nombor 2. So kita dah masuk dekat level 2.
Sekarang kita cari E1 dan F1. E1. Sekarang kat ulangan ke? Tak. Nak tidur? Okay, good night. E1. Okay, kita jumpa E1. Ni E1. And then kita cari F1. Tak salah saya F tadi. Ada kat mana? Ni C. F mana apa? Ni H. Ni B. Ni B lagi. Ni E. Ni D. Ini D. Ini F1. Okay, kita dah jumpa. Sekarang what is so cute? No lah, I'm not cute lah. E1 nombor 8. E1 nombor 8. F1 nombor 8. So kita tengok E1 nombor 8. F1 nombor 8 dulu. 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Guys, what happened guys? Kenapa 8 hilang guys? Oh no, 8 bukan hilang. 8 memang kecil ni. Kecil gila. Ui, jangan main, pergi sana. I tak main apa nanti katakan. Kecil gila 8 dia. Wow, inilah bahaya. Sebab tu budak-budak tak nak main ni. Sekarang E1 8. E1 8 pula. E1 8. Ya Allah, kecilnya. Kecil gila. Ni nak. Ni macam kecil dia ni. Padahal ni bukan Lego tau. Ni benda yang berpasang-pasang. Sorry lah, kita ni tak biasa pasang yang susah-susah ni. Okay. So, ni E1, F1, E1 32 juga. E1 tadi, ni E1. Okay, ni pelik sebab saya tak tahu nak cari nombor 32 tu macam mana. Ni E1 14. Ke sebenarnya tak cukup barang dia? Tak mungkin lah tak cukup kan. Okay, tak apa. Okay, basically yang tadi kita buat body. Ni kita nak buat kepala dia pula. Kepala dia pula, okay. So, sekarang ni kita cari E130. Ada Long? Hai Long. E1 32 dulu. E1 32. Okay, E1 32. Where's E1 32? Where is E guys? Oh my god. This is so stressing. No, this is not it. Wait. Is this? I'm feeling like giving up, guys. Joget je lah. Dah tak gini. Bukan. Asal macam
Asal barang dah tak cukup? Buat yang cukup ni. Tak boleh dia pasang-pasang. Maksudnya kalau cukup tak cukup kena lengkap kan. Kan dia yang terjatuh. Tak mungkin baru buka semua tadi. Pergi dekat kedai yang macam masaknya bukan saya yang beli, korang yang belikan. Ya Tuhan. Okey, ni E1. Bukan ni ke? Ready? Ya. Dan dah siap. Nak cari mulut dia ni. Ni mulut dia. Kita nak buat mulut dia. What's the other? Okay, saya nak ni just kepastian. Saya buka lagi satu Gundam. Saya nak tengok dia bawahnya tu berapa banyak pula. Sekejap. Saya tengok yang ni lagi banyak ke tak? Okay, buka baru juga. Bukan buka baru nak tengok. Tak juga, sama juga kan. Memang macam ni juga. Ke sebenarnya dia ada yang dia kena beli 2-3 series je untuk lengkapkan semua. Boleh jadi. What the helly? What the helly? Okay, tak apa. Kita pasang apa kita nampak dulu. E17. Okay, jom pasang ni. Yang ni lupakan dulu. Kita lupakan apa yang kita tak jumpa. Cari yang depan mata je guys. Okay. Okay ni ha. Okay. Okay. Kita pasang yang ni dulu. E16. E16. Ni 7, ni 6. Okay. Ada. Finally ada. Okay, finally it's not a missing piece guys. Okay. The only thing yang saya tak buka ada satu je lagi. Which means yang lain saya tak tahu lah kalau hilang. Okay. Okay. Pasang sini. Yakin
Awak yakin pasal situ? Okay. You say so. Oh. Kalau aku akui aku kalah. Okay, so basically jadi macam ni. Turn the parts. What do you mean? Tak faham aku mainan ni. Sekejap. Lagi sekali. And if I was a boy. Basically saya dah masuk kan. Patutlah. Terbalik. Kan saya macam salah. Ya Allah. These grown up boys punya toys sahnya nak pasang. Masuk sekarang. Masuk orang dalam. Saya tak nak masuk ni. Okay, so basically kita akan masukkan ni. Masuklah cepat. Asal kau tak nak masuk? Cepatlah masuk. Cinta yo. Masuk pun. Masuk pun. Dah tak ada alpha. What do you mean? Okay, jap. E128. Higher number tak ada kat sini. There's no 30, 21, 29, 28. There's no. Okay, tapi cuba kita tengok 28. There's no 28. Okay, apa kata guys? Benda ni saya akan buat waktu saya seorang-seorang. Sebab saya akan tantrum. So kita simpan dulu and kita buat benda lain, jom. Ni bukan mengalah. Ini mengundur diri. Untuk sementara. Saya dah hilang skill. Tidak menari semua. Saya hanya mampu. Saya tak boleh duduk diam guys. Saya kalau mainan duduk diam ni saya macam nak naik gila. Tak lengkap guys. Tak lengkap. Ni bukan mengalah guys. Ini bukan tanda mengalah. Okay, apa kata kita pasang yang saya professional sikit lah. Ini ya Allah. Gila nak. Susah ya amat. Sekejap, saya ambil satu.
Sebab tu nak gila kita buat. Apa kata kita buat ni? Kumamon! Kumamon! Papa. Ramen house. Bukan. Oh yes, ramen house. Let's go. We gonna take. Tadi tak siap lagi. Apa nak gunting tu ni? Tolong. Ini apa nak gunting tu? Tak boleh tengok. Nak tengok. Okay. Buatlah Lego yang muka abang tu. Tu nantilah. Itu lagi. Itu lagi gila bang. Tak, itu okey kot. Lego tak apa. Oh, Allahu Akbar. Castle pun tak siap lagi. Okay, mana yang ni? Apa nak gunting? Ambil lah dulu gunting. Thank you. Okay. Yang ni masuk dalam kamera nanti. Tak apa, tak masuk. Tadi masuk. Dah. Dan jom. Okay. Jom kita buat ni. No. Main tadi tu buat saya gila sikit. Okay, come on. Kali ni jangan give up. Okay. Kali ni kita akan buat less than 20 minutes. Let's go. Okay. Timing. Kita buat timing guys. Okay. Kita kena ni. Kita akan buat timing. Okay. Kita akan buat timing sekejap. Kita kena pakai kotak gandum nanti. Kita pakai kotak gandum ni untuk letak tempat Lego ni. Okay. So guys, bawah 5 minit. Tipu sangat. Apa? Oh, dia ada instruction dia. Okay. Ada 1, 2. Lagi senang. Bawah 15 minit. Okay, jom kita buat ni lah, timer. Timer 15 minit. Okay, jap. Kau ready? Yakin tak tu 20 minit? Okay, kita buat 15 minit je. Yakin? Yakin? Okay. Let's go. Ni satu. Okay, dia ada instruction punya. Tak plastik dia pun ada. Ni 2. Tak, ada maksud kan saya. Okay. Ready guys? Kalau alarm dah berbunyi, maksudnya ni, sekejap, 14 minit. Okay. Lagi sekali, jom. Bermula sekarang. 15 minit. Let's go. Kumamon. Okay. Nombor 1. Kita buka ni. Wah. Okay. Bound B. Okay. Nombor 1. Okay, langit. Okay, ada instruction. Let's go. Okay. Besar ni. Panjang ni. Panjang satu, ni 2. Okay. Ni 2. Let's go. Let's go. Pisang. Oh, okay. Say. Wow. Okay, pisang. Ketatkan dia. Okay. Okay, berjaya. Ini letak dekat. Oh, sorry. First step dah salah. My nails. Last time saya buat buat Lego patah-patah saya punya kuku. Okay, let's go. Kali ni tak silap punya. Masuk kau sekarang. Okay, so tinggal 4. Ya, betul. Yes, kali ni tak silap guys. Kali ni abang tak silap. Thank you Adil. Thank you for the gift guys. Tak ada stress, ego saya. Okay, kali ni tak stress. Okay, dah. Nombor 2 pula, terus.
Okay. Sekejap. Sekarang. Nombor 2 dia nak apa? Nombor 2 nak apa? Bro, tell me what do you want from me? Okay. Nombor 2 nak apa? Nak apa nombor 2? Buka je terus semua ni. Okay, sekejap. Okay, ni. Alright. Go. Dah seminit. Sekejap. Stopwatch kita. Okay. 12 minit. 12 minit lagi. Tadi mana? Okay, kejap. Okay, apa yang dia nak ni? Apa yang dia nak tak ada kat dalam instruction dia. Dia tipu. 1, 2, 3. Dia nak 6 solid. 6 solid. 3, 4, 5, 6. 6 yang ini. 1 button. 1 corner. Mana corner? Ai cincai yo. Mana corner? There's no corner in this. Sekejap. Saya kena buka je semua ni. Tak. Saya tak rasa sebab nombor 2 ni is level 2 sebab dia ada 2 level. Ada level 1 lagi tak? Patutlah ada level 1 lagi saya terbuka. Yes. Betul. Let's get it boys, Go. I just gotta get you, watch me go. Sekejap, sementara tu kita ada 10 minit lagi. Jom kita pasang lagu Go Cortis 1 hour. Okay. Ni corner cuba. Corner 1. Guys kita okay guys. Saya dah rasa kita buat good progression. Okay. So kita kena letak ini kosong ni dekat sini. Tengah. Okay, betul tak? Betul. Nasib baik saya tengok. Repair tak ada side. Okay, nasib baik kita tengok. Adik saya menari. Go. Guys, we can do this. I know we can, guys. Okay. Pasang lagi. Okay. Alright, let's go. Yeah. Okay. That's so far. Okay, guys, nampak ni? Next, empat tu. Okay. Ni 1. Okay, yang tu 1. Where is it? Okay, found it, boys. So far 2. Sky play the beat. Wow. Me play the beat. Okay. We found it. Rumah Jepun. And then button 1. Which button? So many button. Yeah, black button. Sana check him. Weirdo. Okay. So far ni kita kena letak macam ni. Pemandangan dia. Masuk tengah-tengah dia hitam. Okay. Macam ni. Okay. Kat sini. Okay, next.
Hitam pula. 6 hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hitam ni. 1, 2, 3, 4, 5. It's only 5. We need 6 of this. Okay, tak apa. 2. A. Yes, jumpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 2 je. And then 2 yang button. 3. Okay, we get it, boys. Solid 1. Oh. Okay. Kita kena jangan tentang sebab kita nak buat laju ni. Request lagu apa tu? Okay. That's so fire. Okay, dapat. Alright. Side. Pay the town chores, say the light. Petare para yang macam baik. Kejap. Verification pula. Tolong guys, saya tak sempat 10 minit ni. 1 tingkat boleh aku 10 minit. Alah, kau mana meja dia? Kan. Macam mana meja dia? Oh. Kursi ke ni? Kursi kot. Okay. Sky apa tu ke Sky kredit? Apa benda korang ni? Kena stress, aku stress tu. Kita kena bagi stress. Kata hari ni nak relax. Okay, 4, 5. Okay. Ni 5 ni 1. Oh ni 2. Ni 1. 1 lagi. 1 lagi. Okay. Got. Okay, ni dia. Okay. Okay. Okay, 2. Ni pun 2. Green 1. Okay. Guys, we got it. Make it fast. Okay. Bang, Ya? plastik buang kat situ. Okay. Tolong buangkan. Okay. Alright. You got this. Okay. Alright. Pay the town chores. Say it loud. Okay. Let's go. Mana lagi 1? Oh, ni tu. So, saya ingat hilang lah. Okay. Guys. Tak lebih 20 minit. No. Ada 4 minit lagi. Timer. Kita siapkan bawah je. Yes. Okay, next ni pula. Okay. Ya. 2 ni. Yeah. Okay, 2 ni. That's so far. Oh, nak lubang. Baik, mana yang lubang ni? Hai. You only got 1, guys. Ini tak lubang. Ini tak lubang. Kalau kena kat saya ni, mana ada lubang Sarah?
Okay ni. Oh ni dah 2. Patut dah tak ada dah. Dah jumpa 2. Ni pun dah 2. Okay ni pula. Ni 2. Dah jumpa 2. Okay ni lagi 1. Cek. Ni 2. Okay. Ni pun 2. Okay jumpa. Jangan stress kan. So you can do it. Yes. I know you can do it. Patut akan letak ni dulu. Okay. Tak. Okay. Berapa minit? 2 minit. 2 minit lagi. Sempat. Cepat. Saya tahu. Saya tahu. Pasti sempat. Cepatlah masuk. Okay. Kita dapat apa? Guys, saya rasa kita kena lagi sikit lah. Kena tambah masa lagi sikit guys. Kita tambah lagi 15 minit. Lagi 15 minit ni kita siap semua. Janji. Jauh. Okay. Abaikan apa yang terjadi tadi. Let's go. Kita teruskan. Okay, yang panjang ni. Let's go. 1. Ni green. 1. Yeah. We built a that sign. Paid it down, doors in your line. But that if I don't much fine. I just gotta get it, wish we go. Oh, ini dia masuk kan. Found it boys. Ni masuk dia. Okay. Ya fans Araf. Okay, jap. Ni. Okay, ni betul. Okay, ni betul. That's so fire. Okay, tak atas ni. Okay, atas ni. Okay, tak atas ni. Alright. Berapa minit? Kita ada 10 minit lagi. Ya. Okay, pasang sini. Sini. Ini macam washing machine. Wow, what's that? Afif Alicious, thank you korang for the gift. Dah lagi sikit je dah dapat complete kita punya rose. Love. Thank you korang. Okay, letak sini. Thank you korang. Thank you Aniris. Thank you Adiul. Go. Okay, next. Coklat ni 4. Coklat ni 1. Ini 3. 2. 3. Lepas tu 1. 1 lagi. Warna biru pun 1 lagi. Biru 1 lagi, warna biru. Lepas tu warna biru gelap. Yes, biru gelap. Ramen. Dalam ni ada ramen punya guys.
Oh, weh, exactly adalah. Ada nasi. Oh, ramen. Ya, comel lah. Comel kan, macam Rani kan. Tepi. Apa nak hantar sini? Nasi lemak ke tu? Nasi lemak? Mana nasi lemak kedai Jepun? Nasi seaweed. Nanti dah. Oh, nasi sini. Tu apa? Ramen. Ramen. Yang ni dah siap. Okay, jom. Okay, so dia suruh ambil yang ni. Ya. Cel baru nari pun studio kaji. Yeah. Thank you. Mana dia punya semua makanan? Ini siapa? Nanti terganggu. Pergi siap Rani punya Lego tak siap lagi. Tak apalah. Nampak Lego sendiri tak siap. Okay. Alright. Lagu Go ni dah 10 kali ulang rasanya. Go. Go. Okay. And then boleh pinggang rupanya. Kita dapat. Oh, kejap. Ni sini. Mas punya tak sampai cikgu hemat. Okay. Maaf. Tak sini. Ini jadi ni kerusi, faham? Kerusi dia, meja dia. Lagi dia mana guys? Okay, I can feel ketupat is almost there. Okay, panjang ni 2. Pendek ni 2 juga. 1, 2. Iklan. Okay. Sama. Ni 2. Ni macam pengangkut. Sabarlah guys. Chill. What's up? What's up? Fasha. Haji. Sikit. Let's go. Okay, ni masuk ni. Jika dia hoj. Nama hari. Sorry, my grey. Okay, ni masuk ni. Back my swag. Where water? Ain't all of it. Good job, got me looking fresh. Pull up boys, Sasha Cougar there. Big. Okay, sorry. Okay, okay, ni macam tutup ramai dah. Okay. Omat guys. Bejaus, don't know what's up. Home day, what's up? I make it famous. I call them Fasha. Okay. Let's go guys. So ini adalah tempat macam ada. Wow. Korang tadi ready masuk, lepas tu Along masuk ni, Aril pula. Kita ni main Lego je, Aril. Oh, ni dia masa tempat tutup dia. Okay. Ni tingkat ni. Dia cakap lah. Oh.
Basya, tolong. Basya, ambek. Basya. God, Basya. Tingkap. Cool gila. Okay. Sekarang ni letak sini sebenarnya. Okay. Okay, letak sini. Oh, belum lagi. Satu lagi. Dude. Jatuh. No. Don't lose my pretty piece. Okay. Sorry, dia meletup. Tiba-tiba dia tantrum. Okay. Almost done. Kita ada berapa minit lagi? 3 minit lagi, let's go. Okay. Nampak Sat? Ni 2. Ni 2. Ni 1. Ni apa ni? Air gas guys. Mangkuk kaca. Okay. Now this one. Untuk kaca. Okay, and then letak atas sini, penutup. Kita 3 minit guys. 2 minit kot. Who knows? Kacanda lagi ada guys. Ni. Okay. Polis. Cakap lah. Tak apa, boleh borak je. Saya kalau saya macam, sebab kita kan nak kejar masa. Betul, kita tengah laju ni. I'm fast as flush. Yang flush toilet. Okay, ni 1. Okay. Try solar tutorial. Show you. Oh, do it. Wow. Do it guys. Just do it. Macam makanan je. Okay. Dah. So, basically yang ni dia suruh lekatkan dengan come on. For real lah. Ni aircon. Okay. Yang belakang ni pula. Cincau. Acian cincau ya. Yang ni kenapa Lego yang tak siap lagi? Sabarlah, tengah lipat kain. Tengah lipat kain. Ish. Abang pun tak siap lagi. Abang dah siap lah, tengok bilik abang. Okay. Dah siap dah. I can feel this is almost there. Ya. No! Boom! Boom! Awak tak berjaya siapkan sebelum bom meletus. Buat je lah.
Kenapa kau tak buat lagi? Dah habis masa, jadi maksudnya kena end live. Buat apa now? Okay. Siap. Buat sama siap lah. Sama je lah. Maksudnya 5.5 jam tak cukup guys. Korang tak bosan ke? Jom kita terus je. Orbit lama kita tak dengar lagu ni. Korang tahu tak lagu ni? Dia kena 1 jam baru cukup. Faham. Dah lah tadi buat tu. Cuba bayangkan kalau kita buat Gundam tadi 10 jam sesam. In the orbit now I love. I wait for nowhere I say compare. It's all on my mind. So much real estate. Apa? CD? CD apa? Hai. Seminggu baru siap. Wow, tak ada lah. Sekejap ni. In your orbit now. Buatlah sana. Kenapa? Kerusi ada 6 kat sini. Kenapa nak duduk sini juga? Ada ni. Janji apa? Ada. Yang ni sekarang apa tu? Kenapa? Dia macam lagu yang kau buat kereta ni sekarang. Ya, sama. Wow. Okay, ni dia. You got me stuck. Ya. Lagu apa ni? Orang begin. Ya, putera-puteri ni. Apa tu putera-puteri ni? Apa benda? What's up? What's up? Buat warna bunga purple. Ambil. What's up? Okay. Sabar-sabar. Oh, ni kau tahu tak lagu ni? Sedap lagu ni. Thank you for loving me. Tak siap. Satu dah siap. Dia susah gila. Dia macam ada banyak missing piece. Okay. You don't understand. You don't understand. It's hard, okay? Jadi mesti tak akan dapat siap main buat tu. Sebab dia tulis ha? Jangan cabar. Cuba ambil. Dia yang tak ada. Jangan cabar. Ni Lego pun tak boleh pasang. Okay. Abang. Ya. Bang. Macam nasi je. Ya tu. Mungkin macam nasi. Nasi? Nasi. Cuba dengar sampai. Perfect, but you still chose me. Girl, this is not an act. Oh, I won't be the last. Suara dengar. Phone lah. Ini sampai suara tak ada ni biar betul ni. Cuba masuk. Sini line tak ada. Apa tu? Sini line tak ada. Serius lah? Ada? Hello? Tengok sekejap. Jom kita tengok. Hello. Hello. Hai, ada je. Tipu. Okay, pasang balik lagu tadi. Dia kecil. Dia bukan besar.
Panjang lagi. Oh, ni macam tersi je. Okay. Okay, betul. Buat gandum. Buat tadi tak percaya. Ada dua orang yang bagi saya gandum tu. Seorang saya tak ingat lah apa nama dia. Sorry tu. Adalah surat dia kat situ. Lepas tu satu lagi dari Dahlia. Yang lain saya tak tahu. Apa lagi satu saya tak tahu nama dia. Saya lupa nama awak. Saya tenggelam. Kenapa kena live restriction ke ni? Tak ada. Saya tak ingat nama lagi seorang yang bagi hadiah tu. Saya tak ingat yang bagi gandum lagi satu. Satu lagi Dahlia bagi. Yang lain saya tak ingat. Atin Serius lah? Kat Fatin. Ya, okay. Fatin Adira. Oh, ni ada tulisan Jepun guys. I know it ain't easy. Okay. Thank you for loving me. Okay, dah okay Oh, ni tulisan Jepun yang lain. Ada 3 tulisan Jepun guys. Jom kita tengok yang mana ni. Okay, saya ni betul. Thank you for loving me. Loving me. Lagu suara sikit menang. Okay. Okay, ni letak sini. Hui, macam ni. Thank you Afan. Alamak, tak nampak tadi. Thank you. Okay, yang kita pilih pula. Love korang, thank you. Nak tengok adik Sky. Okay, Sky mana yang lain? Yang lain masuk tak? Baby does that. Who will let them buy? Oh, ni dia punya ni langsir. Ni langsir. Allah, cabut semua terus. Baby, cabut terus. Who will save us? Come here, girl. Okay, ni satu. Satu lagi. Okay dah. Letak balik. Shining so bright. Sedikit lu nak makan. Kau dia nak makan. Sama. Abang, tengok ni. Apa? Wow, cantik. Amiga. Bukan saya kena dalam restriction, that's why. That's why. Adik dah siap dah. Adik Isni. Okay. Kau semua seram kat patung ayam tu. Tak seram kan? Patung mana atas tu? Oh, patung ni macam terapung kan. Semua ni. Dah bertahun dah patung ni sebenarnya. Tak ada. Ini TV kita.
Dah bertahun dah patung ni sebenarnya. So, Yang ni kadang-kadang yang ni rasa macam ada orang macam datang kat yang ni kan belakang-belakang. Ada. 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 Hai. Tenggelam. Tenggelam. tenggelam tak apa. Sekejap. Abang, tenggelam tak apa. Cik tanya Mami tenggelam tu apa? Mami, tenggelam tak apa. Tak ada. Oh, mana? Hello. 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 Tenggelam. Hai. Tenggelam. Hai. Okay, boleh je. Kena cakap kuat sikit. Faham-faham dia ada noise reduction ke ni? Noise cancelling. Tapi kita teruskan lagi. Next ni kita nak siap dah guys. Janji dah nak siap. Janji. I know it ain't easy. Oh, I know it ain't easy. It ain't easy. Okay. Floor. We got it, boys. We done it. I know we can, guys. I told you. Yang lain tu apa? Sekejap. Ini untuk apa sebenarnya? Untuk buka. Untuk buka apa? Untuk buka balik. Kalau salah, boleh buka balik. Tak tahu. Tak ada function. Abang buka pakai jari je. Profesional buka pakai jari. Yes, berjaya. Akhirnya berjaya guys. Sejam setengah. Okay, jom kita buka yang second floor pula guys. S. Saya pakai S guys. Okay, jom second floor Okay, jom kita buka semua nombor 2 pula. Nak air sejuk ni, thank you. Love Yani. Okay, buka. Let's go. Let's go. Let's go.